video ni kita nak buat pertanyaan kepada Risha tu. Aku rasa dekat rumah dia tu ada 2 orang bini aku bawa tidur dekat situ. Sebab dia nak nakuk apa benda dekat situ. Aku memang tak ingat masa duduk dengan situ. Sebab situ ni memang dia ada rancangan dengan api dulu benda. Dengan maklum posiong apa benda dekat lepuk ni. Masa tu rumah aku kena serobok dengan benda. Serobok dengan aneh apa benda dengan api dekat Gambang. Yang kita orang menyeruk duduk dekat Gambang. Bukan menyeruk kita orang duduk dekat Gambang. Kena pegang dengan satu kumpulan Arduino. Arduino ni kalau tak silap aku dia ni sulu dia. Sulu punya orang. Orang kuat sulu. Kuat dan sulu. Dan kalau tak silap aku masa dekat Limbang masa anak tu 2 bulan 3 bulan aku tu kan, yang tinggal anak-anak ni yang tinggal ni, aku tu sana memang ada resisten lah, resisten daripada geng-geng Arduino. Masa tu kena Arduino yang DJK punya kena Arduino Panglima kot, Datuk Arduino kot. Datuk Arduino tu kira pagar gitu kan. Saya memang ada kat situ. Saya buat interaction dengan InsyaAllah interaction. InsyaAllah sebab kita nak sambil nyamuk SBR ni. Sebab pada tu baru sebelum tu nak kena bodoh-bodoh dengan geng-geng. Ada satu geng adalah satu geng ni dia nak ngaku pasal kereta dengan rombak tu dia kita bantu. Kita tak kenal satu pikiran ni. Tapi yang kita tahu dia orang ni scammer lah. Dia bawa lalu nikah aku dengan anak aku, dengan budak Nepal. Yang dia tahu lah. Dia masih aku lalu tu. Lepas kejadian tu aku duduk dekat rumah Pak Ngah. Memang aku tak ingat apa-apa dekat rumah Pak Ngah. Sebab dia ni memang mari menegang aku tu. Memang resisten tu kuat kan. Sebab kita ni pula kita cakap kita ni menegang tu benda lah. Kita cakap dengan orang tu tak. Kita apa pun tak. Dia apa-apa benda pun tak. Macam kita tu medikan macam tu dekat pada barang-barang tu habis kita tipu dengan kelompok kemudian tu. Bulan ni memang kebun besar lah. Dekat KKN tu ada satu bombong. Yang sistem bombong dekat KKN. KKN tu. Memang dia ada satu bombong, perbomongan. Memang kita tipu pun. Yang di bawah radio pun dia masuk dalam dapur. Dia memang kumpulan ni memang kumpulan resisten lah. Memang kumpulan resisten. Ada kaitan apa benda nak ngatur aku dengan dua orang perempuan. Aku nak kena ganggu. Aku pun pelik juga. Aku tak kenal dia orang. Dia nak bohong-bohong, dia nak cakap aku ni bohong apa benda. Tapi dia nak kena tipu barang-barang dia.